ni yang stres ni, ni yang sikit aja hang dah stres dah. Itu manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Bahawasanya manusia itu dijadikan dia, kelakuan dia halu'a, bahasa Arab. Halu'a ni dia campur macam-macam benda. Perkataan halu'a, manusia dijadikan dalam keadaan halu'a. Halu'a ni dia maksud dia macam-macam. Satu, keluh kesah. Manusia ni kalau tak keluh kesah bukan manusia. Yang kata halu'a itu juga dia ada takut. Kalau tak ada takut bukan manusia. Halu'a ni juga ada di dalam dia panik. Dia mudah panik. Dalam perkataan halu'a itu ada benda ni, ada panik. Fobia ada di dalam halu'a. Fobia ni maksud dia apa? Dia fobia. Dia bukan fobia. Dia fobia ni dia macam ada satu macam trauma, dia ada macam satu, dia macam takut tapi dia fobia. Ada di dalam perkataan halu'a itu. Dan halu'a itu juga serabut. Dia mudah serabut. Sikit serabut, sikit stres manusia. Omai habang apa setuju? Dia kata, ni yang stres ni, ni yang sikit aja hang dah stres dah. Itu manusia. Dicipta manusia ini dengan benda-benda ni. Di dalam dia tu ada benda-benda ni. Dia ada keluh kesah, dia ada serabut, dia ada panik, dia ada hilang punca, dia halu'a. Siapa bagi tahu? Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam ayat 19 surah Al-Ma'arij. Dicipta manusia itu hal keadaan dia halu'a. Dia ada perasaan-perasaan macam ni. Bahwasanya manusia itu dijadikan dia kelakuannya serba salah. Kaya mulia pun tak kena, miskin hina pun tak kena. Itu manusia. Semua tak kena kepada dia. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Itu nak cerita. Yang kata halu'a tu macam mana? Tuhan kata halu'a itu apabila kena akan dia oleh kejahatan, seperti miskin, seperti papa, seperti ditimpa balak dan sebagainya, dia duka cita. Dan apabila diberi kebajikan kepada dia, contohnya diberi kaya, diberi harta, ataupun diberikan kemuliaan kepada dia. Ini contoh. Apa jadi dekat dia? Maka mendegah dia akan hak Allah daripadanya. Allah bagi dekat dia kesenangan, Allah bagi dekat dia nikmat. Dia jadi satu orang yang manu'a. Quran kata manu'a maksudnya apa? Duit banyak, zakat tak mau bayar. Duit banyak, tak mau tolong orang. Duit banyak, tak mau sedekah. Itu dia panggil manu'a. Sifat apa? Sifat kira tak mau nak buat apa yang agama suruh. Allah bagi dia susah, dia protes, dia tak setuju. Allah bagi dekat dia senang, dia tak tahu nak bersyukur dan berterima kasih. Bahkan benda fardu, benda wajib, zakat pun dia tak bayar. Inilah hal kebanyakan manusia. Dia kata kebanyakan, majoriti manusia perangai ini ada. Baik, sambung ayat tu, dia kata illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Melainkan segala mukmin yang sembahyang 5 waktu, yang ada mereka itu atas sembahyang mereka itu daimun, yakni kekal memelihara akan dia. Itu dia. Orang yang selamat daripada halu'a ni apa dia? Dia kata nombor 1, orang yang sembahyang. Sembahyang ni tuan-tuan, very essential, very important di dalam hidup orang Islam. Dia menjadi pilar
Dia menjadi tiang seri kepada hidup kita. Hang tu saya tunjuk, hang tu saya duk potret diri hang sebagai orang yang beragama kalau sekiranya hang tinggal semayang. Semayang ni penting sehingga dia disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beza antara orang Islam dengan orang bukan Islam ialah meninggalkan semayang. Kalau dia tak semayang, tak ada beza dia dengan orang bukan Islam. Beza kita dengan orang bukan Islam apa dia? Kita bila my time semayang, kita semayang. Itu beza kita dengan orang bukan Islam.